Kolej ni kat mana? Okey, cantik soalan ini. Terima kasih pada soalan ni. Dan untuk maklumat anda, bukan sahaja berkaitan dengan dekat mana kolej ni. Sebenarnya saya nak jawab kepada persoalan-persoalan yang boleh katakan ramai yang bertanya tentang Funnel Evo College. Terutamanya soalan yang selalu orang tanya. Funnel Evo College ni ditauliahkan oleh siapa? So hari ni saya akan menjawab pada soalan ini. Dan saya akan buat college tour. Untuk maklumat anda, Funnel Evo College menawarkan program-program berkaitan dengan digital dan juga teknologi. Dan kami sangat memfokuskan berkaitan dengan digital. Dan terutamanya berkaitan dengan AI yang sekarang ni tengah trend. So tuan-puan, jom, ayo kita buat college tour untuk bantu anda. Terutamanya kita terus tanya student-student apa yang mereka dapat dekat Funnel Evo College. Okey, untuk makluman anda, Funnel Evo College berada di Kota Damansara. Kota Damansara tu dekat Selangor lah. So kepada tuan-tuan dan puan, kami hanya berada di Kota Damansara, Selangor. Ini antara fasiliti student-student dapat. Antaranya adalah air lah daripada SK Magic. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, ini adalah fasiliti untuk adik-adik kita. Dan kalau anda tengok situ, jangan risau. Keselamatan tu paling penting. Keselamatan di dalam bangunan. Dan sekarang, jom kita tengah, sekarang ni ada satu kelas ni tengah buat presentation. Jom kita dengar presentation diorang. Presentation juga bersama influencer muslimah dan ustazah muda. Lepas tu kita ada hashtag trending kita sendiri, iaitu Laila Nur Style. Dan kita buat paid ads untuk meta ads ada. Okay, sekarang ni saya nak temuduga pula para pelajar macam mana mereka datang ke Funnel Evo College. Sebab ramai orang bertanya, macam mana nak datang ke Funnel Evo College? So kita tanya salah seorangnya yang naik motor. Dia duduk mana, macam mana datang dengan motor, lalu ikut mana dan macam mana dia letak motor dekat Funnel Evo College. Jom. Namanya adalah Rahmat. Rahmat, tengok apa Rahmat? Tengah susun buat portfolio. Sebab apa buat portfolio ni? Untuk kita berikan juga JBK. Okey, alright Rahmat. Datang ke college dengan motor kan? Yes. Okey, lalu ikut mana? Rahmat duduk mana? Ikut mana? Saya duduk dekat Gombak. Saya ikut highway Duke. Okey. Ikut dash. Okey, lepas tu parking motor dekat? Hadapan dekat college. Okey, alright. So, Rahmat daripada Gombak. Siapa-siapa yang berada di area Gombak dekat dengan KL, anda boleh naik motor menggunakan lebuh raya Duke. Lepas tu motor anda tu boleh parking berhampiran dengan college. Okey, sekarang kita tanya pula pelajar-pelajar yang berhampiran, duduk berhampiran dekat Funnel Evo College dekat rumah sewa. So ini Akil dan juga Acik. Diorang duduk boleh katakan rumah sewa. So jom kita tanya mereka. Diorang duduk kat mana rumah sewa tu? Okay, untuk rumah sewa kita orang duduk di Palm Spring Damansara, lebih kurang jarak di 1.59 km daripada kolej. Lain macam kan, tepat sekali. So datang dengan apa kat kolej? Biasa dua lah, sama ada jalan kaki ataupun naik kereta. Kalau naik kereta tak sampai 10 minit, kalau jalan kaki lebih kurang 20 minit lebih lah. 20 minit. So 20 minit tu mungkin nampak asa jauh kan, tapi sebenarnya dekat. So Acik datang dengan motor. So rumah sewa ada parking motor lah? Rumah sewa ada parking motor, boleh bawa masuk motor. So Acik pula dia duduk rumah sewa tapi naik motor untuk datang ke kolej. So kepada parent-parent dan adik-adik kita yang masih lagi berfikir-fikir nak sertai program di Funnel Evo College, so sudah terjawab soalan-soalan anda. So insyaAllah sekiranya anda berminat, anda boleh klik link di bio Funnel Evo College dan boleh juga DM kami untuk kami bantu anda mendaftar di Funnel Evo College.